Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Aku nak pergi bengkel sebab motor aku ada bunyi ni. Aku pun tak tahu sebab baru tukar ni kan, apa tu, sport rim. Jadi kita pergi bengkel lah, check. Okay, let's go. Tapi aku rasa rim aku tak ada apa-apa kot. Sebab dia bunyi tu macam minyak grease kering. Macam tu lah. Macam minyak grease kering dekat batang tayar tu kan. Entahlah. Tapi tu bunyi memang bunyi bergesek lah. Bunyi dia kan. Paling kuat pun mungkin bearing ke apa ke, tahulah. Tapi aku rasa tak ada apa-apa kot. Tapi kita check ajalah di kedai sambil mencuci mata di kedai. Kod ada benda lain ke yang boleh dipasang kan. Macam tu lah. By the way geng, aku dah start dah check barang-barang camping. Kemah, aku ada kemah yang sesuai kan. Aku ingat kemah lama aku boleh pakai lagi, okey je. Cuma mungkin aku akan beli flysheet ataupun tub baru je lah kan. Sebab flysheet lama tu dah, aku rasa dah 4 tahun ke 5 tahun dah aku rasa kan. Mungkin untuk setting kemah lama tu mungkin aku akan beli flysheet baru. Dan aku akan tambah lagi satu kemah yang lightweight lah. Yang lightweight, yang boleh masuk dalam apa, masuk dalam seat motor kan. Itulah. Lepas tu untuk alatan memasak, aku rasa apa yang aku dah ada ni dah lengkap dah kira pro lah kan. Kemah lah. Lepas tu aku nak cari sleeping pad, sleeping mat, tilam angin. Tilam angin aku ada beli tiga bocor. Aku pun tak tahulah. Nature Height punya pun aku beli. Mula-mula aku beli tilam angin Nature Height punya. Bocor belah tepi. Dia belah tepi bocor. Memang tak boleh nak buat apa lah. Lepas tu aku beli yang murah punya. Yang murah tu lagi tahan lagi daripada Nature Height. Lagi puas hati pakai yang murah punya tu, yang siap pump pakai kaki tu. Aku beli yang jenis pump pakai kaki tu dua bocor dalam tempoh 6 ke 8 bulan kan. Tak tahulah sebab cuaca Malaysia ni panas sangat ke, jadi dia punya gam tertanggal kan. Tak tahulah apa masalahnya. Jadi aku tengah cari satu yang bantal pula, tilam angin yang okey lah. Lepas tu aku nak beli alat untuk pump tilam tu. Ada sekarang ni dah kecil-kecil dah kan alat tu. Dah tak jadi masalah lah. Dulu ya alat tu besar-besar, sekarang dah kecil. Harga pun dah tak mahal macam dulu. Jadi okey je, boleh lah. Setting camping yang motor camping. Ini skuter camping. Kita bagi skuter camping yang betul-betul real punya skuter camping. Dan bawa barang-barang yang patut kan.
Yelah, walaupun YouTube ni konten kan, tapi aku nak bagi korang pengalaman yang betul, nak tunjuk korang benda yang betul kan. Kita tak nak bawa barang yang tak perlu kan. Kita nak camping yang betul-betul lah, bukan glamping, camping ya. Kalau glamping tu, itu yang macam-macam barangnya tu. Siap bawa kapet lah apa, itu glamping. Glamping ni apa? Glamorous camping. Jadi glamping. Macam tu lah. Tapi apa yang aku nak bawa, camping, betul-betul camping punya. Cuma kita pakailah barang-barang yang betul-betul bagus lah kan. Aku nak kena setting baru lah. Dulu motor lama ada box kan, box tu besar 45 liter. Jadi skuter ni kita ada bawah seat, lepas tu atas tangki minyak ni ada ruang. Jadi aku dah beli satu bag untuk letak dekat ruang atas tangki tu. Dekat ni kot, tak tahu kau nampak ke tidak kat sini. Ni kat sini. Lepas tu kalau masih lagi tak cukup ruangnya, backpack lah. Kena galas bag lah kan. Tapi tak boleh lah yang berat-berat kan. Mungkin aku galas bag ni kalau benda yang ringan lah kan, baju kan. Barang ni, barang camping ni dia kena beli sikit-sikit. Dia tak boleh beli sekaligus semua kan. Satu, kos dia, kos barang camping pun bukan mahal kan. Macam kemah yang lightweight kan, yang ringan, memang harga 400-500 punya. Untuk solo ataupun 1% ataupun 2% kan, 4-5-600 lah. Memang harga yang kemah yang baik lah. Okey, kita potong lori. Mungkin aku first ride nanti masa bulan puasa kot. Iftar kan, sebab minggu depan dah puasa. Minggu depan dah puasa, kejap je. Itulah cerita dah. First ride jauh ataupun official ride content aku yang pertama. Yang officialnya mungkin ride iftar lah. Ride iftar. Puasa, kejap je dah puasa. Alan. Cantik gitu ni. Lampu merah pula. Lampu merah.
Okey, lampu hijau. Cun. Dah sampai kedai motor. Rapat ni. Motor rapat ni. Ya, motor jadi macam ni. Depan abang digrease balik lah. Dekat booth Kena digrease balik. Grease dia dah kering lah. Okey. Okay gang, kita digrease balik. Betul lah jagaan aku. Grease dia dah ni, minyak dia dah kering tu. Okey. Jom kita buat. Itu dia pomen-pomen yang berdedikasi. Mantap. Habis bogel motor. Ada. Ini lagi pomen-pomen yang berdedikasi. Ni penjual yang berdedikasi. Tu lagi penjual-penjual yang berdedikasi. Barang banyak tu. tambah sebiji lagi bang? Tak tahu lagi. Tengok lah. Dia nak tahu lagi tu. Lima. Okay, aku nak rehat jap, minum-minum air jap. Nanti dah settle nanti kita sambung lagi. Okey. Aku nak pergi melawat member jap. Assalamualaikum. Ini semua ni penjual-penjual yang berdedikasi. Yang berjaya dan tiba kan. Penjual-penjual yang berdedikasi. Bagus ya. Mantap. Masuk YouTube. Steady. Steady. Guys, jangan lupa subscribe bang ni. Mantap. Kalau korang nak beli, korang boleh datang kat sini lah. Bahau apa nama kedai ni? XYH Motor Bahau. XYH Motor Bahau. Korang ni semua ni mesra alam ni. Ini Yang penting harga boleh. handsome gang. Ini handsome. Yang abang panggil apa bang? Kalau duduk KL dia jadi apa? Duduk KL ni boleh jadi G ni. Digrease balik dalam tu. Okay, terima kasih. Hearts beat to the city
Selesai masalah. Ini adalah dia Pekan Bahau. Ada lagi kat depan tu. Pekan tu je kira paling baru lah. Ni pekan lama lah Bahau. Kurang pukul 4 lah, 4 petang. Kereta api. Baik, aku rasa setakat ini saja video kali ni. Korang cek lah nanti video yang akan datang. Dan jangan lupa cek video-video camping aku yang lama tu. Dan kita jumpa lagi pada episod akan datang. Assalamualaikum.